permainan kami berdasarkan modifikasi daripada permainan petang. Sekejap ambil nafas. Okey, jadi seperti yang kalian boleh tengok ada 3 stesen. So terbagi kepada 3 kumpulan lah. So kita buat semua sekali untuk bagi cepat lah. So permainan ni tak sampai 10 minit pun. Okey, jadi peraturan dia, semasa kalian membuat balingan tak boleh nak keluar daripada sini. Faham tak? Okey, simple. Lepas tu ada 3 zon pematahan. Dekat, sederhana dengan jauh. Dekat mata dia 1 mata. Sederhana mata dia 2 mata dan seterusnya jauh 3 mata. Jadi korang akan balik guna apa? Ambil tu. Korang akan balik guna putih kacang. Yang macam Cik Bai guna hari tu. Balik ke sasaran. Jadi seorang akan diberi peluang balingan sebanyak 2 balingan sahaja. Macam contoh korang mula-mula nak baling kat jauh tapi tak kena. So korang nak baling dekat-dekat pula. So boleh. Tapi 2 sahaja. So pilih lah antara 3 ni. So setiap kumpulan rancanglah strategi kumpulan masing-masing untuk masing-masing nak baling dekat mana. Okay, faham tak? Okay, saya nak 3 kumpulan. Satu kumpulan 5 orang. Let's go. Cepat. Man, kau jaga sini kan? Jauh 3. Nak baling macam mana pun boleh. Tak kisah pun. Ikut lah nak baling. Okay, go. Tapi 2 percubaan je lah. Okey, kena. 3, 1, 4. Dua. 4, 2, 6. 1. 7. 2 kali kau saya go. Tak payah jatuh pun. Tak payah jatuh pun, kena. Sebab ini sasaran. Sorak sikit. Okey, baik. Woi. Gambar. Weh, aku nak join. Okey. 50. Kena lagi. 27. Okey, let's go 100. Sampai 150. Berapa? Kena.